Farida dah. Dah sampai. Hafiz. Adam dah. Ehin. Alfa ni friendly ke tak? Ehin dah sampai ke? Tak tahu. Alfa ni friendly ke tak? Saya nak tanya dia ni. Alfa, live Faiz. Ada cakap apa-apa untuk Faiz? Semoga ke anak cucu, amin. Amin. Macam gitu, semoga ke anak cucu. Semoga ke anak cucu. Semoga ke anak cucu. Cicitnya mana? Sebab tu saya takut korang. Sekejap lagi. Korang kena cakap thank you dekat Faris lagi. Dah putuskan tu nak. Orang dah kesal dah. Tahniah, semoga dekat ke anak cucu. Amin. Wakil lah, terima kasih. Ya Allah. Korang cakap terima kasih kepada sekarang. I berani je main terjah tadi. Ingatkan dia sombong, dia tak sombong lah korang. I main terjah je tadi. Ya Allah. Aduh, penat lah. Aduh tu, dia orang tengah bersiap. Mungkin dia orang dah jadi dulu lamboy kot. Makan Syami, Adam. Penat lah korang. Sekejap lagi korang akan sunyi. Sekejap lagi sebab Farid hand over. Apa dia? Oh mak kau. Jatuh lah. Ada efek. Apa dia? 5 sepatutnya. Yes. Tadi kanda dah lagi. Aku terjatuh depan dia orang malunya. Okey. Dia suruh Pak sambil turun bawah hingga tinggi. Okey. Okey. Kenapa dia suruh aku naik sampai aku nak jatuh dah ni? Ryan turun Ryan. Ryan turun dulu. Tak boleh Ryan. Ni Hafiz ada. Live Faiz. Cakap apa-apa? Cakap apa-apa kat Faiz? Cakap semoga ada Una ada. Yang ni korang boleh bolehlah nak rakam ke nak screen record ke sebab saya akan ambil angle daripada bawah ni. Oh, dia orang jadi dulang boy. Mimi tak datang korang sebab Mimi dah beritahu yang dia ada hal. InsyaAllah kita doakan nanti dia akan jumpa dekat belah Pak pula. Macam gitu. Ni demi korang. You nak I zoom yang mana satu? Tunjuk, bagi tahu I. Bagi tahu Abang Faris. Cepat. Nak zoom yang mana satu? Siapa yang rakan ni? Saya Faris, abang angkat Pia dan Pak A. Jelas saya tunjuklah muka saya. Saya adalah abang angkat Faiz dan juga Pia yang handle live ni pada sekarang. Sekejap lagi saya akan hand over live ni kepada seseorang. Korang akan merindui saya. Okay, kita zoom Hafiz. Hafiz ada, Syami, dan Adam dan juga Mak Khan. Zoom Abang Faru je lah. Jadi sampai kat awak anda? dah saya. Dia kena handle budak AI ni. AI tak sampai lagi. Siapa? Aihin. Zun Syahmin. Kurang. Kau tengok lensa dia. Ni kalau hempuk kepala orang ni kan. Ni bukan setakat jerawat boleh nampak bang. Pori-pori boleh nampak. Sekejap, pengantin nak turun dah. Sabar. Saya sekejap lagi kena get ready untuk buat show ni korang. Yelah, saya tak makan lagi. Jumpa saya kat luar, bagi saya duit belanja. Benda yang Rina makanlah dulu Faris. Tak boleh demi korang kan. I sanggup. Cuma kalau jumpa Faris dekat luar tu, tegur-tegur lah cakap, Faris nak duit tak? Gitu.
Korang dah viral dekat era Dr. tu kan, era FM dah viral. Ayah dia menangis tu. Thank you yang mana upload video. Jasamu amat dikenal. Mail QR tak payahlah. Saja je gurau. Dengan adik-adik saya, dengan kakak-kakak saya dalam ni, dengan makcik-makcik, dengan abang-abang saya, dengan ayah-ayah saya, dengan ibu-ibu saya, nenek-nenek saya semua. Sekejap kita tunggu ya. Dia orang pula lambat. Nak tengok gambar kecil Pia. Tak boleh. Dia free hair. Boleh ke budak tunjuk gambar rambut? Rasa saya macam bersalah je tadi tunjuk. Tapi situ, kenapa dia letak kat situ kan? Orang tengok juga free hair kan? Kan korang? Sebab dia budak-budak je. Mana Pia? Adik kesayangan abang. Boleh tak adik bersabar sebentar je? Abang ni bukan setakat nak tercirit dek, nak terberak, nak terkentut semua. Itulah mulut. Taklah, kat sini sejuk cuaca. Aku pandai cover. Dia dah siap nak turun dah? Belum, lambat lagi. Kita baru sampai yang air lain tak sampai lagi. Oh ya ke? Ihin tak sampai lagi. Dah lah, saya kena pergi buat persiapan ni korang. Saya kan buat show sekejap lagi. Korang jangan nak zoom-zoom Farid punya badan kejap lagi. Siap korang. Nampak perut Farid terjojo keluar. Tolong pakai CapCut untuk editkan sikit perut tu. Dekat mana ni? Farid akan buat show api. Farid akan perform fire show. Mesti kau dah terkejut. Wow, tak sangka. View. Ramai dah. Ni Abang Pia, Abang Sulong. Puan tak bergandulang Tak tahu ke orang. Saya handle live je. Saya rasa macam dah penat je ni. Duduk berdiri lama kan demi korang. Farid pula manja, menggoda, tergoda, semua goda-goda. Penilah musim-musim. Okey. Kalau korang nak Farid jadi batu, Farid buat je lagi. Korang menyesal, korang cakap Farid buat gerak-gerak lah sikit. Kalau aku tunjuk kemah ni saja, naya lah korang. Tengoklah korang tu loyong tofu kat depan. Say hi to Live Faiz. Live Faiz ni Kak Dah ni ni Ira, ni Rina, ada semua dah. Terima kasih abang. Ni kopinya Kalau boleh tempah dengan akak ni, dia cover semua Kak? Kita cover satu Malaysia. Satu Malaysia. Okay. Alright. Nah. Ryan. Tapi Kak Dah tu kan, Kak Dah tadi tu dia macam sporting sangat. Dia macam friendly. Macam Rina tu macam dia agak pemalu. Aira tu pula macam happening. Patin pula macam happening. Saya tak kenal semuanya. Tapi bila saya berkawan dengan Pia dengan Faiz tu, masa saya kenal dengan Pia dengan Faiz dulu, saya tak tahu pun dia orang as a YouTuber ataupun AI team. Ni Faiz. Faiz Live Faiz. Hai. Faiz pun ada cantik tau. Bukan biasa-biasa. Yes. Kalau Faiz ada,
Ada apa-apa nak cakap untuk Faiz? Ada untuk Pak Syafaiz, Pak I kan? Faiz dengan Pia. Untuk Pak I dan Pia, congratulations. Semoga bahagia hingga kan cucu Pak happy dia kahwin. Dia nak komen semua cantik mereka. Thank you. Pak I, hai. Hai. Okay, yang cakap cantik makeup tu I je yang tambah korang. Tapi makeup dia memang cantik. Nak sedapkan hati dia sebab dia cantik. Korang akan rindu Faris sekejap lagi sebab Faris akan hand over live ni dekat orang yang bisu. Kasak lah korang, tak boleh nak berinteraksi. Yelah sebab Faris sekejap lagi buat show. Sayang, terima kasih sayang. Terima kasih. Tak nak. Dulang girl dan juga dulang boy dah ready dah kat atas. So standby. Ya, thank you cakap saya sporting. Kita tak nak yang host yang macam berdiam kan. Tunjuk macam tak berinteraksi dengan korang. Korang macam sahabat Faris, kawan Faris. Jadi kita kena berinteraksi berdua. Macam gitu. Macam korang tanya Faris jawab, Faris tanya korang jawab. Itu baru best. Zumrina nak yang borak kaci. Jangan tutup komen as per Faiz dengan Pia request. Dah bawa kat orang ke? Belum. Biasa bawa ni, bawa zoom je mic tu. Mic. Mic dia, mic mana on? Semua tak hidup dah. Tak apalah, saya pegang bawah ni je lah. Orang, saya dah pakai ubat ketiak tadi, tapi kenapa masih gatal ya? Kau boleh je pergi kat diorang sebab belum start lagi. Okey. Pergi je. Okey. Jalanlah sebab dia tunggu betul pengantin. Okey. Kata-kata sikit untuk live Pak I. Kata-kata untuk live. Sini adalah dulang korang tag screen sampai 10 juta. Tapi okey, saya rate kat sini sebab saya tak berapa kenal dia orang. Saya kenal pun disebabkan Pia dengan Faiz je. Okey, saya akan rate. Faiz ni dia seorang yang cantik. Saya boleh bagi dia 9/10. Kalau Aira ni, of course 10/10. Dan kalau Fatin, saya bagi 9/10 kecantikan beliau. Dan kalau Kak Dah, of course favorite OG 10/10. Rina, oh Rina 100/10. Dan kita pergi kepada pihak lelaki pula. Hafiz 9/10. Syamis 200/10. Makan 10/10. Adam 9/10. Siapa lagi kat belakang tu? Alpha 10/10. Tak payahlah Faiz, saya tambah lagi 10/10. Semua tak boleh. Semua komplit. Ni akak tengah ni siapa pula ni? Ya Allah, Kak, jangan ganggu view saya, Kak. Orang nak SS ni, Kak. Akak cepat sikit, Kak. Terjun je, Kak. Okey. Ni siapa pula ni? Dua orang. Alright. Okay. ni ada kata apa-apa untuk live Faiz? Tak nak. Una ada kata apa-apa kata untuk live Faiz? Baik, dah kena Garina, jaga Pia baik-baik ya. Jaga. Okey. Ni tak nak pula dah. Ni malu pula dah. Masuk.
Hai guys, tengok satu kamera satu. Pandang kamera. Kamera satu. Sini. Alright, just stay back up. Alright, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alright, one more. 1, 2, 3. Alright, ini satu video. Bisa mengganggu ke? Tak. Ya, apa yang tadi? Macam ikut abah je. Oh, ya kan? Ni je tak datang ke? Nanti korang ikut saya tau. Alright, okay. Tengok kamera satu. Alright, tengok kamera satu. Okay, senyum. Alright, come on. 2, 3. Alright. Hai, lagi tak tengok kamera pun ni. Biasa lang 1, 2, 3. Pandang kamera semua. Sini. Okey dah. Kenapa ada baju hitam? Tak sure lah saya. Sini. Ifan. Syaifan. Ifan. Ikut mana? Sini ke sini? Sini. Ikut saya. Ni kita ribut. Nanti kita lihat. Apa nanti kan orang akan buat stage sebab ada 2 orang perempuan. Hello. Apa ni? Guys. Okey gerak. Okay. Last. Okay. Korang nak saya ikut dia orang tak? 8.40. Oh, ada orang nak tukar dah live. Gasak lah korang. Dengar orang bisuk je lagi. Okay, get ready. Okay, dia orang nak bergerak dah. Okay, nak saya ikut dia orang ke? Dah, itu dah suruh dah. Dah. Ya Allah. Seharum bunga yang menggoda. Sekadar. Tunggu lepas Azhar Isyak dulu. Tunggu Azhar Isyak dulu 5 minit. Kena kipas. Sekejap lagi korang akan merindui Faris, pengacara anda pada petang tadi. Sampai sekarang kita akan handoverkan live ini pada seorang lagi yang akan handle. Mungkin dia akan bawa korang dekat Jamban. Mungkin dia akan bawa korang dekat Pokok Buluh. Mungkin dia akan bawa korang dekat bawah rumah ini. Lepas Azhar Isyak tau. Faris, diam Faris. Alah, korang nanti korang rekod, screen rekod, korang buat lagu juga. Tahu sangat lah korang ni, Suara Faris ni tak ada pula dalam video nanti. Korang akan mute, korang letak lagu jiwa-jiwang. Nak tahu tak yang tadi semua yang masuk tadi tu semua suka dengan Faris pengacara tau. Dekatlah sikit. Tak boleh. Dia orang tengah shoot video. Ayo. Putih laka Tapi ada juga Ni Mak Wei. Nuha dengan Mak Wei. Dah angkat dah. sedang sediakan minyak saya nak minum mana? Ada kat situ semua sekejap lagi. Ni Mak Wei dengan Nuha.
Nak I interview Mak Wei ke? I interview lah sekejap ya? Tak payahlah. Tak payahlah. Mak Wei, live Faiz. Ucapan untuk Faiz. Kepada Pak A. Kepada Pak A, tahniah. Saya sebagai antara saksi yang melihat bagaimana diorang ni berkenalan, banyak apa ni, Pancaroba lah, ujian yang berlaku antara diorang ni, gaduh lah apa semua, tapi alhamdulillah diorang dah disatukan and saya amat happy lah untuk diorang. Okey. Terima kasih. Semoga Pak A Pia, and semoga murah rezeki selalu and semoga dipanjangkan umur and semoga berkekalan sehingga akhir hayat. Amin. Terima kasih. Salam dulu. Sejuk kan dia. Yang ni bagus. Ucapan on top. Kau patut jadi pengacara. Ucapan kau on top daripada yang lain. Tak boleh tutup komen sebab Pak A dengan Pia tak bagi. Dia tak kisah pun korang nak komen apa. Komen lah korang sesuka hati korang. Saya ada 9 minit lagi korang untuk saya handoverkan live ni. Uwe. Kalau korang dah bagi mengeruh banyak ni kan, saya wadidaw ni. Wadidaw. Thank you yang mana bagi sumbangan Ros tu. Sekecil-kecil burung kedidi, kecil lagi Ros. Dia 8.30 lepas orang azan. Kenapa nak handover? Saya kena buat performance, saya kena buat show. Faris kena buat fire show sekejap lagi. Jadi saya kena handover live ni dekat someone yang boleh handlekan live tersebut lah. Tunggu azan isyak ya, sorry korang. Yes, Pia ada komen je. Hey, kenapa dia komen? Sedangkan pun dengan I. Tak, saya PA dia tu. Rasa personal assistant dia. Nama apa dia tu? Nama apa dia ni? Yang si macam Nobita ni. Ni siapa ni? Lupa dah saya. Sorry saya tengok nama. Oh, Adam. Nama dia Adam. Cinta Adam dan Hawa. Kejap tau. Tunggu azan tau. Sorry tau. Tunggu azan jap. Tu Pia ada komen dah tu. Mana? Oh, Nazro. Nak I interview ke? Nak kena I interview dia ke? Okey, I beranikan diri. Kalau dia sporting, I akan kekal. Kalau dia tak sporting, I akan undur. Okey, jom I akan interview. Live Faiz. Apa ucapan untuk Pak A? Ya Allah. Salam dulu. Assalamualaikum. Okey, nak cakap apa-apa? Saya nak ucapkan tahniah kepada Faiz Hafizuddin dan juga Alia Sofia. Wah. Aduh, dah berkahwin dah. Kalau tak, dulu kita selalu kenang-kenang kan Pia dengan saya. Tahu dah kahwin Pak Ain dah. Tapi tak apa pun saya nak ucapkan semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Amin. Terima kasih Nazrul. Tu dia kawan dia. Jadi jom kita pergi ke sana. Awet dia sporting. Yes. Dia punya ucapan on top. Ucapan dia on top. Macam itulah ucapan kita nak. Tapi kawan-kawan dia adalah hebat semua. Dan saya tak nafikan diorang adalah mata-mata yang berjaya. Okey dah, nak start dah. Stand by korang. Jangan risau, saya yang lead ni. Saya yang lead dengan Ifan ni. Ni. Kita orang yang lead. Kita orang leader. Okey. Kami akan rindu Faris lagi, tak apa. Faris ada lagi dalam 6 minit lagi untuk handle live ni. Sebab Faris akan perform sekejap lagi.
Okay. Tengah azan. Dah habis dah azan kat sini. Korang jangan risau sebab Faris akan berada depan pengantin. Sebab Faris ada green light. Gitu. Demi korang. Nak apa ni? Ada. Saya pergi ambil makanan. Masuk live aku. Masuklah. Thank you Faris layan kami. Sama-sama korang. Minta maaf kalau ada kesalahan daripada Faris, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada Faris tersalah cakap, tergurau yang membuatkan korang rasa Faris ni melebih-lebih, Faris minta maaf tau. Okay. So kita start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz bismillah. So ini adalah bridesmaid diorang, dulang girl. Okay. Saya akan stay kat sini demi korang. Sana. Ikut dia orang ya, memang saya akan ikut dia orang. Kak Adam. Ni semua kawan-kawan dia ni, Hafiz kat belakang. Ada ramai. Okay, so kita akan tunggu Pia dan Pak Is turun. Okay. Lisa, dia nak turun dah? Macam Ali Syukri tu. Sekejap, tunggu Pia Pak Is pula. Weh, siapa bagi kereta kebal tu? Ikutlah dia orang. Itulah, aku benci lah dengan DJ ni. Lagu pun tak ada. Astagfirullahalazim. Atif lagu sedihnya. Smile. Angin ini angin apa? Angin membelah pohon jambu. Hari ini hari bersatunya Raja dan Ratu. Ambil kau, aku duduk tengah. Yes. I duduk tengah-tengah. Demi korang. Tengah-tengah. Cakap terima kasih Faris. Biarlah kameraman nak marah pun demi korang. Sebab sekejap lagi saya akan end live pula. Saya akan hand over live. Thank you. Saya memang kena duduk depan. Tak apa. Saya leader. Berani dia nak marah I jangan masuk frame. Saya leader kot. Aku dah cakap aku akan bawa korang masuk dekat pelamin terus. Biarlah nak kena marah. Terbang berjalan telah sampai ke destinasi. Itulah kolam kat belakang saya ni. Are you ready for the pelamin? 3, 2, 1. Kenapa cakap tepilah saya sedangkan saya handle live ni? Berani korang Saya end live lah terus. Tak nak lah. Dah lah saya daripada tadi lagi tak makan tak minum demi korang. Saya pula kena marah.
Okey lah, saya nak pergi dah. Saya lalu je depan dia orang. Sebab saya kena marah tadi. Dia orang cakap suruh saya tepi. Faiz Hafizuddin. Amin. Cantik. Cantik. Atas baca doa sebentar kali. Kak Manjoy kereta. Cuba teka dekat mana. Korang tengok siapa? Amin. Kepada peminat, teruskan beri sokongan. Okey. Boleh. Itu mak ayah Pak I. Ni mak ayah. Bukan. Sorry. Ini abang dan akak Pak I. Nak tengok AI team ke? Salahnya kita tunjuk pengantin dulu.
Tahniah Pia, tahniah. Saya duduk sebelah abang boleh? MC handsome tak? Perform tak MC kat sini? Korang MC kat sini perform tak? Naik serian. Pak Is dah bagi hint, dah boleh pegang tangan. Dia sengaja je nak macam nak cemburu-cemburikan saya. Okay, mak mengantin dah nak masuk. Ni mak ayah dia. Kita pusing-pusing tengok tetamu
AI team jom. Okay guys, saya nak pusing-pusing nak tengok tetamu. Boleh ke? Boleh ke saya nak pusing-pusing tengok tetamu? Jom. Okay, jom. Sebab diorang tengah sesi bergambar, kita pusing-pusing tengok tetamu yang hadirlah pada hari ini. Tengok siapa yang ada. Korang saya pun nak kurang kenal tau. So korang cakap siapa-siapa tau. Okay, so ni geng-geng AI yang tema putih. Nampak? Tapi dia orang tengah makan. Saya tengok yang free lah, okay? Tengok yang mana free. Siapa orang? Yang mana free? Alif tak datang. Kan dia baru lepas makan nasi. Mana? Ni siapa dah? Ni Aslah. Say hi sikit. Ni live Faiz. Orang nak tengok. Okey, mungkin ada ucapan daripada Kanda ataupun wakil dari AIT. Okey, daripada AIT Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Dan ucapan khas ni ditujukan kepada Pia dan Faiz. Lepas saya tengok TikTok yang lagi sambil menangis dekat era.com tu, saya ada ucapan lah untuk korang. Ucapan ni akan disampaikan oleh Syafi. Tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada majlis kita hari ini. Untuk Faiz dan Pia, aku rakan seperjuangan dengan korang. Hari pertama lagi kita masuk dalam tim bersama-sama. Akhirnya daripada kata-kata menjadi impian, impian menjadi nyata. So, aku berbangga untuk korang dua. Semua kita boleh rakan seperjuangan tahu macam mana korang nak halalkan sesama. Terima kasih yang hadir pada malam ini. Kalau nak lagi ayat sedap, saya terima kasih. Nanti kejap. Syafi, awak buat macam konten yang habis lipat lah Pas-pas yang tu senang betul. Kita kembali sekali kepada surat saya ke Kanda. Okey, untuk Pak Ibia, ini ucapan daripada saya.
Dan saya apa yang saya boleh cakap, saya doakan yang terbaik untuk kaum dua, untuk terbuih dalam rumah tangga ni. Semoga apa yang korang buat dan apa yang masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan sebaik mungkin tanpa ada orang panggil apa, malapetaka seperti perpisahan. Semoga korang kekal ke hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada semua keluarga-keluarga Pak Ibrahim untuk majlis yang sangat best ini. Okay, thank you, terima kasih. Terima kasih. Okey, bersama-sama dengan saya, ini antara susun tubuh yang sangat rapat dengan Pia. Baik. Yang ini Toki juga ni. Baik Faridah. Bagi Faridah, mungkin ada cupan sikit untuk Besti awak di atas pelanggan sana. Assalamualaikum. Ya Pak Cik. Finally after 3 tahun diorang bersama daripada first masuk AI. Kita tahu perjalanan diorang daripada awal-awal gaduh, akhirnya sama juga atas panggung. So saya tahu dia punya perjalanan, saya nampak dia punya chemistry, dia punya betapa nak naik atas panggung ni, betapa susahnya, betapa struggle-nya. So I'm so happy both of you. Congratulations, semoga berpanjangan. Semoga korang berbahagia ke anak cucu, dapat bagi mami daddy korang baby, insyaAllah. Okay, so enjoy your day. Bye-bye. Okey lah. Orang terima kasih atas semua. Saya nak aslah. Kan tadi sudah. Tengok pengantin. Okey. Sekejap tak nak ke? Tolong. Ni tu. Memberi hitam tu. Berapa? 50. Berapa? Paling tinggi. Okay guys, tap screen jangan lupa. Tap screen. Masih nak tubik tadi. Tunggu. Ramai dah buat. Berjumpa dengan Negara pasangan bateri ni sebenarnya berbasuh sehari untuk bersama-sama untuk sesi. Okay guys, bateri handphone sudah tidak macam mengizinkan sudah. Saya rasa macam nak kena cari power bank, tapi saya macam mana Alright, baik tetamu-tetamu AI team semua, kita nak bersama dengan pasangan mempelai kita. Sebab selepas ini ada satu pertunjukan istimewa. Okay, alright. Saya nak minta siapa kahwin tu? Ayo, tanya siapa kahwin. Rapat sedikit untuk kita buat siapa punya soalan tu? Tanya siapa kahwin. Dan sama-sama kita ucapkan selamat pengantin baru. Boleh semua? Selamat. Bateri tak ada ni, macam mana? Macam mana? Alamak, pakailah bateri. Alright, kita pakai bateri saya. Cara dia mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan kira 10, tuan-tuan akan sambung 9. Kejap saya tanya bridesmaid dia. Bridesmaid ke ada? Ada bunga api. Okey, boleh kita cuba dulu tak? Boleh. Alright, baik. Kita try dulu. 10. Tak cukup kuat. Orang perak ni dia cukup, dia kena kuat lagi. AI team boleh kuat lagi. Alright, sekali lagi kita try dulu. 10. 9. Ya, Pak I, kuat ke? Tak synchronize. Alright, baik. Sekejap kita ada surprise untuk pengantin ni. Korang dah ready ke nak tengok? Alright, baik. Anda boleh keluarkan telefon anda untuk berat. Okey, sama-sama. 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1. Selamat pengantin baru.
Jangan tak nak zoom. Ada bunga api korang. Sabar. Baru boleh zoom sebab tadi ada bunga api. Okay. Dua-dua. Ada power bank sekarang. Mana bright assistant dia? Oh. Kejap tau korang, saya nak ambil power bank kejap kan. Nak boleh. Ada tak? Ada. Korang, power bank tak ada. Semalam kita beli tapi tak pulang. Tak pulang kan? Saya tukar angle. Sorry. Siapa yang suruh sium tadi tu? Bateri tinggal 6% ni korang. Saya bukan tak nak bateri tinggal 6%. Oh? Makan ada tu? Sebelah ni? Tu, sebelah dengan siapa? Ada Ihin, ada. Phone Pia. Phone Pia pun saya tak ingat letak mana tadi. Nak kena tengok balik. 6%. Sekejap Okay. Kejap saya kena jalan-jalan cari power bank kejap. Tumpang lalu. Sini. Sorry saya nak cari power bank. Apa ada power bank? Awak ada power bank tak? Siapa ada? Kejap, saya tanya. Siapa ada power bank ni? Ya Allah, nak mati dah ni. 5% dah ni. Faris, bateri tak ada ni macam mana? Dah nak habis dah, tak cas. Tak ada power bank, semua cakap tak ada. Guys, tadi tunjukkanlah saya perform tadi. Yes. Korang. Tapi tak tunjuk clear sebab takut kan awak kan jilat api, takut bad. Korang, thank you so much. Tadi saya handle live tadi kan. Sekarang tadi saya perform, saya minta maaf. Saya minta maaf kalau ada kurang. Tangan saya melecur, terkompek semua. Terima kasih sebab sudi tonton live wedding of the year Pia dan Pak A. Terima kasih banyak. Saya buat ni secara ikhlas hati. Saya minta maaf. Diorang marah awak. Kenapa? Sebab saya cakap nak cari power bank, awak bagi kata-kata. Sorry, dia orang marah. Orang aku bagi.
saya adalah host anda tadi tau. Dia dah marah.